Asal-usul permainan pensol ni, alat muzik pensol ni sebenarnya tak diketahui lah bila ada dalam kebudayaan orang asli. Tetapi yang saya tahu, kami dah mengamalkannya sejak sekian lama lah. Menghembus dan meniup pensol tersebut menenangkan jiwa kita lah. Bila kita meniup pensol ni, dia seperti nafas kita beri kepada si pendengar tu, dan dia memberi satu kesembuhan lah dari segi jiwa tu. Saya mula bermain pensol ni sejak lebih kurang sudah 24 tahun. Saya bermula dengan pembuatan pensol dulu. Saya belajar untuk membuat pensol. Lepas tu barulah saya belajar bermain. Dari masa ke semasa saya belajar bermain pensol ni dengan secara sendirilah. Kita cuba try and error. Lepas tu kita cuba dengar sampel-sampel yang dimainkan oleh pemain-pemain pensol yang lepas kan. Okay, harapan saya berkenaan dengan pensol ni, saya harap belia-belia orang asli dapat mempertahankan dan juga mempelajari atau mempraktik alat muzik pensol ni dari sekarang sampai ke bila-bila lah. Dan kalau boleh, anak-anak muda ni dia mengangkat lagi sehingga ke peringkat antarabangsa.